Salam sejahtera guys, nama saya James dari WHS Motor Sdn Bhd. Kita sekarang berada di salah satu cawangan kita kat Banting, depan RSP Bank. Okay, so hari ni kita kedai kita ada bawa masuk 2 biji motor Maxi Scooter. So hari ni video ni kita nak buat comparison antara 2 biji motor ni. Yang pertama SYN Cruising 400cc dengan yang kedua kita ada bawa masuk QJ motor Fortress 350cc. So kita tengok dari segi depan dulu ha. Dari depan ini dia ada pakai windscreen yang adjustable. Windscreen adjustable tapi dia manual lah. Kena pakai tangan up down up down. Okay. Kalau yang Fortress dia boleh adjust dengan satu button saja. Up dengan ini up dengan down. So dari segi windscreen dia go for 1 point. So kita tengok dari depan. Dia punya design memang kat Malaysia pernah ada design yang macam ni sekarang lah. Sekarang pasaran Malaysia tak ada. Ini memang design yang baru. Dengan dia pakai lampu LED depan belakang. Dengan dia ada signal semua full LED. Untuk QJ dia pun sama lah. Dia pakai lampu LED dengan dia ada daylight. Dia lampu LED semua dia ada daylight. Dengan dari segi depan dia punya brake system dia pakai dual disc brake. Dia pakai dual disc brake. Lepas tu dia pakai tayar CST 12070 dengan 15 inch. Dengan yang ini dia dual ABS, dual disc brake, dual ABS. Depan belakang ABS. Dengan ini dia tak ada traction control. Yang ini dia pakai disc brake force caliper. Single disc brake dengan dia dual ABS. Depan belakang ABS dengan motor ni dia ada traction control. So jadi dari segi keselamatan dia go for another point. So dari segi tepi kita tengok motor ni dia datang dengan warna, dia ada warna purple. Lepas tu dia ada warna putih dengan dia datang dengan warna kelabu. Kalau untuk Fortress ini warna silver matte silver. Dengan dia ada warna putih licin dengan warna hitam. So kita tiga warna antara dua motor ni kita semua ada ready stock. So kita tengok dari belakang. Ini lampu dia punya design. Dia macam ni. Dia memang macam satu N. Dengan untuk yang ini dia memang tajam. Dia macam gemuk tapi dia tajam. Yang ini dia macam satu M 4 segi macam tu. So lagi dari segi dia punya L-bar. Yang ini dia kalau letak satu tapak boleh letak TV box tau. Kalau yang ini dia memang cantik. Dia memang stylish tapi dia tak boleh letak tapak, tak boleh letak box. So ini kena tambah wang lagi untuk beri satu box lah. Ini tak payah, ini letak tapak boleh letak box sebiji. So dari segi belakang, tayar dia pakai 14 inch punya. Sama dengan yang itu. Dua-dua dia pakai 14 inch. Ini tayar 14 inch. 150, 70, 14. Yang itu 160, 60, 14. So depan dia lagi bawah sikit, turun sikit. Dari ini dia punya seat high dia. Kita tengok seat high dia 70 cm. 72 cm sorry. Yang ini 78 cm. 78 cm. Tapi nampak ini macam lagi tinggi. Tapi itu dia lagi tinggi dalam seat dia lah. So kita tengok dia punya tepi semua tu okey. Kita tengok dia punya metal dia. Metal ini dia 4 segi dia memang klasik lah. Lepas tu dia control dia kat sini. Tengok dia punya button kat sini. Enter dengan select. Kita boleh select lah. Dia ada antara boleh tukar interface, close set, semua boleh tukar language, semua boleh tukar kat sini. So yang ini Cruising 400 SYN, dia punya metal saya lagi suka lah. Personally saya lagi suka dia sebab dia macam iMac dia tengok wayang. Dia macam ada surround sound tapi ini dia punya metal lah. So dia punya controller sama ada kat sini. Menu dengan mode. Dengan yang ini dia boleh tengok monitor dia. Dia ada banyak language, tukar semua pun ada. Lepas tu monitor dia boleh tengok depan dengan belakang. So dia memang boleh tengok. Tengok kat sini. Lepas tu kita dari segi metal saya lagi suka dia sebab dia macam tengok wayang. Make me remind of iMac lah cinema. Ini dia 4 segi memang klasik. So dia punya tengok dia punya bar sini Yang ini dia ada satu function yang itu tak ada. Dia ada satu handle heater. Dia ada heater, tengok sini dia boleh buka. Dia ada 5 watt. 2, 3, 4, 5. Yang ini paling panas lah ataupun boleh tutup. Yang ini dia tak ada function ini. So dari segi depan ini dia tak ada heater handle dia tak ada. Dengan ini dia pakai adjustable windscreen dengan manually. Kena upside up down sendiri. Kalau ini dia pakai button saja. So dari segi strength dia lagi menang lah. So guys, yang ini tengok dia punya storage dia ada satu compartment untuk SIM Maxim Scooter. Dia ada satu compartment kat sini. Oh dia dalam. Kita tengok satu tangan boleh masuk, tangan handphone 100 plus semua boleh masuk, dengan dia kiri kanan boleh masuk. Ini lagi dalam. Ini boleh letak sampai sini dan ini boleh lagi dalam. Lebih kurang macam ni, dua-dua sama lah. Lepas tu yang ini tengok dia punya brake lever yang kiri dia ada adjustable lah. So siapa yang tangan tak cukup panjang memang boleh adjust dari 5 sampai 1.
Macam ni dia lagi panjang, dengan yang ini dia lagi pendek. Dia ini kiri kanan ada function ini. Dia ada boleh adjust. Kalau yang QC motor dia tak ada lah, dia simple saja. Dia memang tak ada function, dia tak boleh adjust. Dia suara fit, tak suara mati punya. Kalau nak buat, kena buat aftermarket, kena berilah. Lepas tu yang motor ni QC Fortress, dia tak ada handbrake. Dia tak ada macam kira handbrake dia tak ada. Kalau yang ini dia ada handbrake. Tapi handbrake dia memang special. Handbrake dia ada kat belakang. Tengok ini apa barang. Ini memang pelik ya. Banyak orang tanya ni apa. Ini handbrake dia. Handbrake macam mana nak buat? Tengok kat sini. Tengok Kalau kita suruh letak side fan, dia punya brake sudah mati, dia tak boleh nak bergerak motor tu. Dia ada satu safety function lagi lah. So dari segi keselamatan dia memang menang. So dengan lagi satu function yang special, boleh tengok kat sini. Yang ini dia pakai kunci, dia ada satu pasang kunci dengan satu pasang kad. Dia ada dua keping kad lah. Ini RFID kad, kalau nak tutup macam ni aja. Dia akan automatic tutup. Kalau nak buka, kita macam ni buka saja. Lepas tu ini tengok macam mana nak buka seat. Heran kan? Tutup dulu. Lepas tu kita letak kat sini, lama-lama dia akan buka automatic. Kena tekan lama-lama dia boleh buka seat, dia punya heat seat ni lah. Ini boleh storage dia besar. Dia boleh letak 2 biji helmet. Sekali ini ada masalah lah, kalau pergi mana-mana tak payah takut helmet dia hilang. So yang ini dia boleh buka seat, dia punya buka seat semua kat sini. Dia punya controller seperti biasalah, memang klasik. Sini ataupun buka minyak kat sini. Ini sama juga boleh letak 2 biji helmet. Dia ada lampu malam, jangan risau, boleh nampak wang tetap banyak, boleh dapat kira. Dia ada 2 biji helmet, boleh simpan barang lebih banyak. Ini dia storage lebih besar compare banding dengan dia. Kita tengok dia lagi luas lah. Kalau yang mesin 400cc dia lagi luas. Kalau untuk Fortress QC motor dia lagi pendek sikit. So dari segi storage dia menang. Okay. Tapi dua-dua boleh letak 2 biji helmet lah. So cukup kan. Okay. Dari segi storage semua sudah okey. Dengan dia dua-dua dia pakai absorber. Dia pakai itu absorber yang absorber dua-dua ada satu pasang, ini pun satu pasang lah. So kita tengok engine spec dia, dua-dua single cylinder. Dua-dua single cylinder dengan dua-dua 4-stroke, dengan ini 350cc, horsepower dia 33.8. Yang ini 400cc dengan horsepower dia 399cc, kira 400 lah. So yang paling penting sekali, kita tengok dari sini. Tengok depan sini. Kita buat satu conclusion summary. Kalau dari segi keselamatan, dia menang. Dia ada traction control. Dari segi specification, dia menang. Dia ada automatic button adjustable, dia punya windscreen, dengan dia ada heater elf. Dia punya heater and the grip. So dari segi harga, harga dia RM27,888. Yang ini RM23,888. So harga saya tak bagi feedback lah, sebab dua-dua antara dia punya kategori Maxi Scooter, kategori yang bawah 400cc memang sudah cukup murah lah. 27,000 dapat spek yang macam ni, mana syari. So kita sini kedai ada 2 biji. So dari segi harga, dua-dua tengok budget korang. So dari segi dia punya design, ini bagi korang buat keputusan juga. So sekarang kita dua-dua kita ada ready talk dengan kalau nak beri cash, nak beri loan, antara loan kedai, loan kredit, loan company, kita semua ada. Kalau credit card limit cukup, kita pun boleh side card. So ini kita punya full review untuk comparison motor SRM Cruise 400 dengan Fortress 350cc. Once again, nama saya James, saya berada di Tabriz Motor Sdn Bhd, salah satu cawangan kita dengan depan RSB Bank. So sekian, terima kasih.